bagi kita dua lengki. Satu kecil, satu besar. Yang kecil ni untuk kita pasang dekat sini. Dia ada dua tau. Kita dapat yang satu yang macam ni, satu yang ada kaki macam ni, satu yang rata tu kan. So bila kita dapat ni, ambil yang panjang kanan kiri, lepas tu ambil yang kejap, pakai yang panjang. Dia ada dua tau. Dia ada dua. Ni ada, di bahagian ni ada garis kan. Yang bahagian garis ni kena dekat belakang. Sebab nanti ni pun ada garis, ni ada garis, ini tak ada kan. Ni pun sama, ni ada garis, ni ada garis, ni tak ada garis. So ada garis ni kita kena letak bahagian belakang, ni almari bahagian belakang tu, supaya kita nak letak dia punya bahagian belakang tu yang nipis tu. Kan. So kita kena pasang. Tadi kita tengok dia suruh pasang selang-seli. Dia okey. Dia satu layer macam ni. Dia ada dua tau. Yang rangka ni diperlukan yang tebal ni lah, yang panjang ni. So yang ada second one, ni yang ada apa lebih ni bahagian sini. Aku dah lah sampai. Lepas tu jangan lupa letak benda ni dekat dalam je. Nanti kita susun lah nanti. Tolak. Boleh tak? Faham tak? So kita itu je lah. Ini basic. Dengan dia tadi tu kita dah pasang, berjaya pasang satu tingkat. Nampak? So line ni perlu untuk letak benda ni lah. Yang aku tumbuk pun pecah. Okey, letak ni kan. Letak kat dalam. So nanti bila layat kat sini, bahagian sini kan, samalah jadinya. So layat ni jangan risau, bahagian belakang. Siap satu tingkat, letaklah, sambungkan yang tadi kita dah pasang kat bawah ni kan. So kita sambunglah lagi sampai ke atas. Okay, tadi kita dah hampir siap sekarang bahagian belakang ni. Bahagian atas ni dah siap dah. So garisan yang awak jumpa dekat depan ni semua kat bahagian belakang, bahagian sini, sebab kita nak letak dia ni. Ni semua yang okey. Dia pasal apa ada 3, pasal apa sini ada 2. Okey, yang 2 ni untuk para tu lah. Yang lagi satu skru ni untuk yang bahagian apa tu, yang kita nak buka tutup tu, nanti kita tunjuk. Benda ni boleh macam sakit jantung je nak buat dia. Ni kita orang terbalik kan ni, sebab kita orang dah silap. Okey, dia kan ada yang batang hitam ni. Dia kan ada kadang kita confuse kan, mana dia lampu ni. Yang ini depan ke, yang ni belakang ke. Yang jual barang ni memang bengap. Tak membantu pun. Okey, lepas tu yang ni. Okey, yang ni, yang besi ni kan. Dia kena pasang macam tu tau. Besi dia ada bagi besi. So pasanglah ada 2 lubang dekat bahagian sini. Carilah lubang dia dekat pintu daun ini. Yang ini pastikan dia depan ni. Tapi jangan pasang dua-dua sekali. Pasang dia dulu, pasang sebelah ni. Yang ni jangan pasang dulu. Bila kita dah siap daun ni kan, daun ni kita dah siap, kita masukkan macam ni. Yang ini jangan pasang dia sampai sini je. Jangan pasang kat belakang ni. Ni bahagian ni yang besi untuk menahan dia ni. Jadi bila kita dah masuk, baru pasang yang sebelah. Kalau korang pasang dua-dua ni, alamatnya memang tak boleh lah. Macam tu lah ceritanya kan. Aduh. Okey, bahagian ni kan besi ni dia bagi kita kan macam ni dah. Semua sepihan macam ni. Okay, yang ni tadi kan kita dah pasang kat bahagian dalam. Yang ni, yang bahagian dalam ni. Okay. Yang ni. Okay, ni tak ada dalam apa yang dia bagi tu. Dia pandai-pandai sendiri je ni. So nanti dia akan bagi skeping benda dalam ni, skru dengan benda ni kan. Macam ni lah pasal ni. Ya Allah. Okay, tuan-puan, inilah kata akhir tadi. Last kali kita dapat ni kan, dapat benda ni dengan ni kan, kita tak tahu mana nak pasang. Rupanya dekat sini dia ada lubang ni kat papan ni, antara dua ni kan, yang ni dengan yang ni, yang besar ni. Dia ada benda ni. Jadi dah siap lah kerja kita. Alhamdulillah. Ya Allah, merana buat benda ni, tahu tak?
Tapi hasilnya alhamdulillah memang cantik. Menarik ke babon 10 layer gerak kasut. Pintu luas 1, 2, 3 ada 5 daun kan. Dalam ada 2. Ni lah apa dia. Sofa puas hatilah dia punya quality tu, boleh lah kena dengan harga dia. Merana nak buat sana ni, buat lagi juga. Okey, tapi jangan letak pegang mangkuk lah. Letak pegang mangkuk tu modis tak letak apa. Belakang ni ini kalau kita tolak aja tiket kan, derai quality dia. Paling cantik dia punya ni lah. Kenan ni koma sejam lebih kan. Alhamdulillah, terima kasih.